Bismillahirrahmanirrahim guys. Hari ini saya berada di Le Méridien Petaling Jaya untuk majlis Academician Excellence Award. Tu dia akan berlangsung sebentar lagi pada jam 2:30 sampai pukul 5 insya-Allah. So kami di sini untuk meraihkan academician yang telah membantu menaikkan nama OUM daripada satu level ke satu level yang lebih tinggi. Dan tu dia, kita dapat gift untuk baru daftar dah dapat gift. So tak tahu lagi siapa yang menang award ni semua. So saya sebagai academician muda baru saja 2 tahun di sini, saya rasa teruja, saya rasa sangat gembira kerana dapat bersama-sama meraihkan hari yang bersejarah ini, Academic Excellence Award 2025 OUM. So ini kita nak memberikan penghargaan kepada pensyarah-pensyarah yang dah banyak buat research paper, fakulti yang cemerlang dalam pelbagai dia punya CSR, penerbitan buku dan sebagainya. So inilah salah satu tanda penghargaan universiti kepada para pensyarah academician, dan ini juga menjadi satu wadah kepada kita semua untuk memberi lebih lagi insya-Allah pada tahun-tahun hadapan. So ini juga satu suntikan semangat kepada saya dan rakan-rakan supaya kami dapat memberikan lebih banyak lagi insya-Allah. Lebih banyak apa tu nanti saya ceritakan. Okey, jom saya nak pergi makan dulu. Kita nak isi-isi perut. Ada light refreshment. So kita tengoklah apa yang ada. Okey, baik, assalamualaikum.